pelancong-pelancong yang berasal daripada UK, Australia, Amerika pun mesti akan terkejut. Inilah dia Malaysia, negara yang sangat aman dan harmoni. Hello again, selamat malam everyone, and welcome back again to my channel. Jadi alang-alang kita sudah berada di tengah-tengah bandaraya Kota Kinabalu. So sekarang ni apa yang saya mahu tunjukkan kepada kamu, yang bagi saya merupakan salah satu Christmas decoration yang bukan sahaja cantik, meriah. Kamu boleh nampak sendiri everyone, betul-betul lain macam. Jadi keunikan di Malaysia ni everyone, terdapat pelbagai jenis bangsa, agama, dan yang itu merupakan salah satu keunikan negara ini. Jadi terdapat pelbagai jenis perayaan yang disambut setiap tahun, dan perayaan terbesar pada bulan 12 tidak lain dan tidak bukan yaitu Christmas celebration. Jadi sekarang ni everyone, mana kamu yang tertanya-tanya kita berada di area mana? Sekarang ni everyone, kita berada di salah satu shopping mall yang boleh dikatakan super legendary. Size dia pun tidaklah terlalu kecil dan tidaklah terlalu besar. Bagi saya just nice. Size dia sederhana sajalah everyone. Tapi apa yang paling penting tu adalah attraction. Sebab Malaysia ni memang sangat terkenal dengan shopping paradise atau country of mall paradise, dan macam-macam lagi gelaran lah. Jadi bagi saya sendiri, kalau musim hujan, shopping mall inilah yang boleh menjadi tarikan kepada pengunjung-pengunjung, terutamanya pelancong, untuk experience keunikan yang terdapat di Malaysia. Tapi sekarang ni apa yang kita tengah saksikan adalah Christmas decoration yang betul-betul sangat menakjubkan, penuh dengan warna-warni. Dan yang ini merupakan kali pertama saya ternampak tema Christmas yang sangat unik. Dia nampak macam bentuk kristal, tapi kalau kamu boleh nampak dari pandangan yang lebih dekat, dia punya material ni everyone adalah plastik. Jadi next year Chinese New Year, jadi tidak lama lagi saya boleh rasakan decoration ini akan berubah begitu pantas sekali everyone. Selepas Christmas, Chinese New Year, dan seterusnya tu adalah Hari Raya. Jadi itulah kehebatan yang terdapat di sini everyone. Selamat datang ke Suria Sabah everyone. Jadi di hadapan kita ni terdapat pelbagai jenis bangsa. Ada bahasa Malaysia, English, Chinese, dan bahasa Kadazan Dusun, Korea dan Jepun. Dan mana-mana kamu yang mahu melihat decoration pada tahun lepas, kamu boleh cek saja video di end screen yang saya akan tunjukkan kepada kamu di akhir video ini. Dan hari ini saya bukan akan buat atau tidak akan buat shopping mall tour. Di hari ini apa yang saya mahu tunjukkan kepada kamu everyone, tidak lain dan tidak bukan the biggest Christmas decoration atau the most magnificent
Christmas decoration yang terdapat di tengah-tengah KK. Jadi macam biasa everyone, selain Christmas decoration, di sini terdapat Christmas market. So inilah dia first look makanan-makanan yang terdapat di Christmas market ini. Betul-betul sangat meriah. Terdapat pelbagai jenis makanan, biskut raya, pakaian-pakaian, minuman pun ada juga. Jadi yang ini bagi saya sekaligus dapat membantu peniaga-peniaga kecil yang datang atau berasal daripada penduduk tempatan. Mereka dapat meningkatkan pendapatan mereka. Sambil-sambil itu, saya akan bawa kamu untuk melihat apa yang terdapat di area depan sini everyone. Jadi apa yang kamu boleh nampak di sini, ada sebuah castle penuh dengan cahaya yang betul-betul anggun. Dan tidak pastilah di area sini nih, orang-orang yang datang nih kebanyakannya penduduk setempat sahaja atau pelancong-pelancong pun ada juga. Betul-betul sangat meriah everyone. Kamu boleh nampak sendiri kemeriahan sambutan Christmas tahun yang ke-2025. Ramai pengunjung-pengunjung yang tidak mahu melepaskan peluang untuk mengambil gambar kenang-kenangan bersama decoration Christmas yang bagi saya betul-betul unik dan penuh dengan keajaiban. Inilah dia Malaysia, negara yang sangat aman dan harmoni, terutamanya di Sabah. Jadi mana kamu yang first time ternampak atau terjumpa channel di YouTube saya ini, biasanya saya selalu active traveling untuk melihat pembangunan attraction yang terdapat di Malaysia. Jadi sekarang nih kita berada di tengah-tengah kota Kinabalu untuk menyaksikan sendiri pandangan yang lebih dekat, decoration yang bagi saya betul-betul mantap. Jadi pandangan kamu macam mana everyone? Adakah decoration yang terdapat di tengah-tengah kota Kinabalu ini adalah lebih baik jika dibandingkan yang terdapat di Kuala Lumpur, terutamanya KLCC? Jadi mana-mana kamu yang mahu tengok video pasal Christmas decoration yang terdapat di KLCC, kamu boleh cari sahaja video tersebut yang saya sudah letak di dalam video Christmas decoration tahun 2025 di salah satu shopping mall yang sangat meriah. Inilah dia Suria Sabah Kota Kinabalu. Pelancong-pelancong yang berasal daripada UK, Australia, Amerika pun mesti akan terkejut ada celebration Christmas yang semeriah ini di Malaysia.